Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita lanjutkan lagi pengajian kita berkenaan dengan tasawuf, yang mana pada malam ini kita masuk kepada muka surat 36. Kata Imam Ghazali, hasil hasutan orang-orang yang meremehkan dan meninggalkan ilmu yang bermanfaat, yang mana Al-Quran menyebutnya nur, hikmah dan huda, serta orang-orang yang mengejar ilmu haram kerana mengejar kesenangan dunia ialah kehancuran yang pasti. Jadi untuk kita menemui ilmu ni, khususnya ilmu agama, kita tak dapat lagi daripada gangguan, hasutan dan macam-macam lagi. Sebab kadang-kadang benda nak baik ni orang tak suka. Kadang-kadang orang kata, kau nak jadi ustaz ke, datang ke nak belajar ni? Tak. Kalau kita tegur sikit, kau ni ustaz ke, nak menegur orang? Begitulah. Jadi akhirnya kita rasa serba salah. Tak. Padahal kita nak berubah ni. Tak, nak datang ke masjid surau, nak datang ke masjid ilmu, nak berubah. Tapi disebabkan oleh kata-kata kawan-kawan kita, tak, disebabkan hasutan yang dilimpah kepada kita, lalu kita rasa serba salah. Akhirnya kita ambil kesimpulan untuk tidak datang hadir. Tak, seperti kawan-kawan kita juga. Macam juga masalah rokok serokok, minum arak, berjudi, isap dadah dan sebagainya. Jadi untuk meninggal perkara ini, mereka berdepan dengan hasutan-hasutan. Jadi sebabnya kalau kita tak ingin lagi untuk meneruskan perbuatan-perbuatan yang tak baik tadi, maka seharusnya kita tinggalkan kawan kita. Kita tinggalkan kawan lama kita, kita rapat dah hampir dengan kawan-kawan yang baru. Kawan-kawan yang datang ke surau, kawan-kawan yang datang masjid, kawan-kawan yang tak tinggal solat, kawan-kawan yang selalu berjemaah. Ini akan membimbing kita. Tapi kalau kita dalam keadaan berada dalam radar mereka yang sesama kita, maka sukar untuk kita tinggal perbuatan lama. Kita tak perlu ambil benda jauh lah, isap rokok je kan. Kalau nak banding isap rokok ni isap dadah, memanglah ketagih lagi isap dadah. Betul tak? Malah kalau nak tinggal rokok ni boleh tinggal sebenarnya. Ramai pun orang boleh tinggal je rokok ni. Tapi kalaulah kita nak tinggal rokok tapi berkawan dengan isap rokok, macam mana kita nak tinggal rokok? Tak, sebab rokok ni ketagih juga. Walaupun tidak setagih dadah, tapi rokok ni tetap memberi kesan kepada penghisap rokok. Jadi sebenarnya untuk kita beramal, untuk kita buat baik, untuk kita datang kuliah dan sebagainya, kita juga berdepan dengan ujian-ujian sampingan, yang menyebabkan kita jadi penat, menyebabkan kita rasa lesu, menyebabkan kita rasa mengalah. Wahai orang-orang yang menginginkan petunjuk dan kebenaran, tidakkah kalian takut menjadi perosak kerana hanya mementingkan sembahyang? Bagi kita tak, kita fikir balik. Kalau kita sembahyang, rosak ke kita? Betul tak? Berbanding kawan-kawan yang kita ada tu, tak? Berbanding dengan penghasut-penghasut yang ada tu, contohnya tak? Tak dapat kawan tapi sembahyang dapat, puasa dan sebagainya, tetapi meninggalkan kewajipan bertawakal. Jadi buat dah. Bila kita buat, kita tak ada tawakal. Tak. Sembahyang dah, tapi tak berserah pada Allah. Jadi kadang-kadang kita tetap rasa bimbang dengan ancaman-ancaman tu. Tapi kalaulah kita ni beramal dan bertawakal kepada Allah, tak apalah, Allah ada. Tak. Mungkin dia datang cari rumah pun tak apa, itu kemudian kira. Yang penting sekarang kita beramal. Jika demikian, apa yang kalian kerjakan tidak ada artinya. Bahkan kalian akan tenggelam dalam perbuatan maksiat seperti riak dan takabur, yang semuanya itu menyebabkan kalian masuknya neraka. Jadi dalam beramal juga kita kena berhati-hati. Kita takut kita termasuk dari kalangan orang takabur dan riak. Maksudnya beramal tapi nak menunjuk. Tak. Perbuatan tu baik dah. Tak. Benda yang keji kita dah tinggal dah. Tapi ada satu sifat lagi yang boleh menjadi penghalang kepada kita. Itu sifat takabur dan menunjuk.
Jadi bila kita bersifat demikian, segala amal yang kita buat tak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Malah kita terdedah dengan azab api neraka. Apakah kamu tidak takut jika segala amalan kamu tidak bermakna, tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Tak rasa takut ke? Meskipun kamu berhati-hati dalam mengerjakannya, kerana kamu meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya mubah, itu perkara yang harus, dengan tujuan macam kerana Allah. Kadang-kadang kita ni meninggalkan perkara yang mubah, itu perkara yang harus, kerana semata-mata nak mencari kerana Allah. Macam saya katalah, kita ada wajib, sunat, harus. Yang kita buat wajib, sunat saja, harus tak buat. Ada setengah orang macam tu, dianggap perkara yang harus tu bid'ah, jadi tinggalkan benda tu. Benda tu harus buat. Contoh, tahlil, benda tu harus, tapi ditinggal sebab dia rasa bid'ah benda tu. Nabi tak buat. Berzikir sebab solat, ditinggal, dia tak buat sebab dia rasa Nabi tak buat. Ditinggal benda yang harus. Dia hanya buat perkara wajib dan sunat. Sedangkan waktu yang sama, dia tak sedar perbuatan dia adalah menunjuk kepada orang lain. Okay. Bukan menjadi salah. Tak salah kita nak meninggal perkara yang mubah, perkara harus tu, tak salah. Tapi kalau kita diiringkan dengan sifat menunjuk, buat apa nak doa, buat apa nak berzikir, tak tak? Dia susuli dengan sifat macam tu, jadi perbuatan kita sia-sia. Patutnya bila orang dah berzikir, bila orang berdoa, biar dia lah. Bukan dia togok arak, bukan dia seokok, bukan dia sak dadah. Dia berdoa, berzikir sebab solat. Apa salahnya? Yang salah kita. Kalau kita tak nak berdoa, kalau kita tak nak berzikir, terpulang kita lah. Tak perlulah kita kata, buat apa nak berdoa, buat apa berzikir, ini semua bidah, ini salah ni. Bercanggah agama contohnya. Padahal agama ada satu lagi perkara yang kita kena faham, yang kita harus boleh kita buat, dibenarkan kita buat, itu perkara yang harus. Perkara yang harus ini ada perkara yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Bila Nabi buat, dia akan jadi sunnah. Sunnah atau sunnah. Sunnah ada dua, wajib dan wajib sunat. Bila Nabi buat, dia akan jadi wajib atau sunat. Dia tak akan jadi mubah bila Nabi buat. Hak mubah-mubah ni, hak yang harus ni adalah perkara yang dibuat oleh Nabi SAW. Ini orang kena faham. Ini masyarakat kena faham. Jangan terpengaruh dengan daya-daya yang kata ini harus ni tak boleh, Nabi tak buat. Berat gitu. Dia kata dah wajib, ulama dah garis dah. Wajib, sunat, harus. Halal, haram, makruh. Ada 6 perkara yang kita kena pegang. Wajib, sunat, harus. Ni wajib dulu, baru sunat, baru harus. Harus ni boleh buat, tak ditegur. Kadang perkara harus ni biar baik, dapat pahala. Haram, dosa, tinggal boleh pahala, buat berdosa. Halal, buat boleh pahala, tinggal tak boleh buat apa-apa. Lepas tu makruh. Makruh yang tak disukai. Contoh, makan budu, makan bawang terlalu banyak, yang akan keluarnya bawang. Banyak perkara makruh ni nak sebut, perkara yang tidak memberi fadilat ataupun adal katanya. Jadi itu benda yang makruh. Namun ianya tidak tercapai kerana kamu meninggalkan kewajipan tawakal dan sebagainya. Ini cerita tawakal. Ini cerita tawakal. Apa yang nak sebut oleh Imam Ghazali, segala perbuatan kita buat mesti bertawakal. Tawakal ni makna apa? Berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang akan menjadi lebih parah jika kamu terperangkap dalam angan-angan dan lamunan yang mendorong kamu untuk hidup kekal dan berfoya-foya dengan kesenangan dunia. Ini lebih berat. Benda halal, benda haram bercampur, buat belaka. Hak wajib tinggal, hak sunat lebih lagi, hak harus tak menentu. Halal dan haram bercampur bau, makruh tak kira lah. Jadi ini lagi di peringkat yang lebih parah kalau kita berada dalam keadaan seperti ini. Padahal angan-angan itu pada hakikatnya adalah maksiat. Pada hakikatnya maksiatnya apa dia? Perkara yang boleh mendatangkan dosa. Itu maksiat. Atau satu yang ditegur oleh Allah SWT. Seperti
kita sentiasa berangan-angan nak menjadi orang kaya. Tak? Berangan nak jadi orang kaya. Berangan-angan nak hidup mewah. Berangan-angan. Kau bercita-cita lain. Berangan ni maksudnya benda yang di luar kemampuan kita. Itu angan-angan. Kalau bercita-cita ni lain. Sebab angan ni biasanya tak buat apa, berangan saja. Berangan saja, tak ada apa-apa. Akhirnya dia sifat angan-angan dia tu bunuh orang, rompak, mencuri. Dia akan mengambil jalan yang mudah. Tapi kalau ada cita-cita, itu lain, semangat. Cita ni ada semangat. Kalau nak jadi orang kaya, dia akan berusaha. Dia tak akan mengambil jalan pendek. Ini lebih kepada angan-angan kosong lah. Angan kosong. Di mana angan-angan dia tu di luar kemampuan dia sendiri. Ini kerana kamu tidak mengetahui perbezaan antara niat yang baik dengan angan-angan, sehingga kamu menganggap bahawa angan itu ada niat yang baik, kerana keadaannya memang hampir sama. Sebab dia rasa angan-angan apa salahnya. Dah, angan-angan saja. Tapi kalau angan-angan tu tidak memberi apa-apa manfaat pada kita, contoh angan-angan yang tak akan tercapai. Contoh kita ni sekadar usaha kita, contoh macam kita ni sebagai tukang kebun je. Faham tak? Sirap bunga itu je, tapi ada angan tinggi. Tak ada usaha lain, berangan saja. Itu tak ada. Tapi kalau kita ada cita-cita, kan, walaupun kita kebun, tapi kita ada cita tinggi. Tak, mungkin selepas bertugas tukang kebun, kita buat benda lain pula. Contoh. Ataupun kita berusaha daripada tukang kebun, kalau kita rajin, kita belajar semula. Contoh. Macam-macam usaha yang kita buat. Berbeza dengan kalau tak berusaha. Itu kita salahnya kat situ kalau tak berusaha. Hanya sekolah orang panggil angan-angan mak jinan, kan. Dia nak kaitkan dengan ni angan kosong lah ni. Angan kosong yang mana membuang masa. Tapi satu jenis angan-angan tu dia bersifat cita-cita. Itu sebut angan-angan juga, tapi dia lebih pada bersifat cita-cita. Itu lain. Cita-cita ni dia mendorong dia membuat benda yang lebih baik. Itu cita-cita. Azam tu dia ada. Ini sekadar angan kosong. Demikian juga dengan perasaan gelisah dan bimbang yang dianggapnya rendah hati dan ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Ini satu perkara juga. Dia hanya rasa gelisah dan bimbang dan dianggap rendah hati dan ikhlas kepada Allah. Tapi tak berdoa juga, tak berusaha juga, tak ada tawakal dan usaha, tak ada. Tak ada juga. Tadi angan-angan saja. Ini juga, ini rasa sekadar gelisah dan berdoa je. Tak boleh juga. Kita sebagai orang Islam mesti berusaha. Tak, berusaha baru bertawakal. Contoh kalau kita nak keluar rumah, kaedah bertawakalnya, rumah tu kenalah kunci dulu, baru bertawakal. Kalau rumah tak kunci, apa makna bertawakal? Nak berserah pada Allah. Tak apalah, tak payah kunci lah, pintu tak payah tutup lah, tidur begitu aja. Kita tawakal pada Allah lah. Nanti kalau kita tak bertawakal pada Allah, berdosa pula kita. Betul, kita bertawakal pada Allah, tapi kaedah kita bertawakal pada Allah tu salah. Tak lembu, tak lepas gitu je tawakal Allah, tak lagi dah. Kita tawakal je pada Allah. Kalau Allah tak lari lah. 3 hari mai tengah tak ada lembu. Nak korban tak ada lembu lah. Lari. Kalau konsep betul macam tu, betul tak? Kalau tidak betul lah konsep macam tu, ramai orang buat macam tu. Kalau anggap konsep tawakal begitu. Tapi tidak, tawakal tu mesti didahului dengan berusaha dulu, baru bertawakal. Rumah kena kunci dulu, kan? Baru tawakal. Barang kemas kena simpan dulu, tempat orang tak tahu, baru tawakal. Ini barang kemas letak orang tamu, habis lah. Lepas tu nak mahkot orang, barang kemas hilang. Salah dah kita. Jadi kaedah dia macam tu. Kerana itu kita kena berhati-hati. Kita jangan jadikan satu benda tu menyebabkan kita menyalahkan orang, sedangkan kita cuai.
Jadi kalau kita cuai, kita tak boleh nak menyalahkan orang. Kita cuai. Jadi jangan kita ambil sebab untuk menyalahkan orang, tapi kita tak melihat kepada kecuaian diri sendiri. Manakala riak dan sum'ah dianggapnya sebagai ajakan kebaikan terhadap manusia dan berbuat maksiat pula dianggap taat. Ini di sebaliknya pula orang macam ni kita tak nak jumpa lah. Orang jenis macam ni, okey. Orang surau pun tak ada jenis anggap maksiat tu sebagai benda baik, tak ada. Tapi mungkin ada di sebalik orang-orang lain. Dia minum arak perempuan. Kalau lah dia ni dimurkai Allah, dan tentulah Allah akan azab dia. Tapi tak, aku kaya je, senang lenang je, tak minum arak hari pun okey je aku. Betul tak? Kaya raya. Perempuan berzina pun okey je. Kalau tak okey, dan tentu Allah akan azab aku. Sebab dia rasa benda yang dia buat maksiat tu benda yang sama dengan taat kepada Allah. Sedangkan benda tu jauh daripada mentaati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak proses kita ini tumpang kita pada sifat supaya kita jangan riak. Baik kita buat baik, jangan buat jahat pun riak je nak tengok orang kan. Tengok aku nak minum arak, berjudi, okey je. Betul tak? Riak je di situ. Atau buat baik, tengok aku buat baik, semayang tak tinggal, mari masjid tak tinggal, jemaah tak tinggal, tunjuk orang tak boleh juga. Jadi kita ada sifat satu, berserah pada Allah. Buat baik. Buat jahat, jangan buat jahat, berserah pada Allah. Maksud kalau kita tak buat jahat, kita tak tipu orang, kita tetap akan mendapat rahmat Allah. Dia lebih kepada supaya kita lebih bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dia beranggapan bahawa dirinya banyak mendapat pahala. Tengok, dapat orang syak, dia ingat buat pahala. Padahal balasan yang bakal diterima adalah kesaksian yang pedih. Siapa yang tak akan mendapat azab Allah? Dia kata tak buat maksiat kepada Allah. Tak mungkinlah dia akan dibiarkan oleh Allah, melainkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika demikian, maka kamu dalam kekeliruan. Ni keliruan ni. Orang jenis keliru. Tak tahu benda yang dia buat salah betul tak tahu. Yang besar dan kekosongan fikiran yang amat buruk. Ni banyak buat lagu ni. Dia keliru kan. Ada orang keliru. Kita tengok dia ni keliru ni. Tinggal semayang benda yang baik. Keliru dia ni. Faham tak? Biasa kita cakap macam tu kan. Tinggal semayang benda baik. Rasanya keliru dia ni. Salah faham dia ni. Macam tu. Kita akan cakap begitu. Sebagai ulama berpendapat kekosongan fikiran timbul kerana kurang berhati-hati dan kurang kesedaran. Sebab apa dia tak sedar? Tak ada ilmu. Belajar pun tak nak. Itu masalah dia sekedar. Kita nak sedar ni kerana ada ilmu. Sebab ada ilmu? Sebab kita nak tahu perbuatan kita salah atau betul. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu perbuatan kita salah atau betul. Bila tak tahu kesalahan salah betul, bila masa kita nak sedar? Dia tak tahu salah ke betul. Tak? Kalau dah anggap bermanjang benda yang betul kita buat, bila kita nak sedar? Bila tak kisah? Nak sedar nak kisah tu mesti ada ilmu. Ilmu lah sebagai petunjuk kepada salah atau betul perbuatan kita. Contoh kita sembahyang terkentut. Kita ilmu batal sembahyang ni. Terkentut. Cuba tak ada ilmu, kentut 10 kali, tak batal. Sembahyang apa gitu. Faham tak? Tak ada ilmu, tak ada petunjuk. Ini contoh dia. Okey, ini contoh. Ini contoh ilmu tak ada ilmu. Tak puasa. Kalau puasa, minum air. Batal puasa ni. Kalau tak ada ilmu, segeleng minum air. Habis sebekah air tu, habis hasirat di minggu dia. Tak tahu minum air tu batal. Tingkatkan makan je batal. Minum tak batal. Dah. Ini sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, bila masa dia nak sedar? Bila tak sedar, bila masa dia nak berubah? Itu kat situ kena faham. Maka disebut sini, maka kesungguhan fikiran merupakan perkara yang keji dan sia-sialah amalan tanpa berlandas ilmu. Ada situ. Dia sebut kat situ hujung tu ada berlandas ilmu. Ada ilmu. Kan tu kadang-kadang ada orang yang was-was tak? Apa was-was? Sebab tak ada ilmu. Cuba macam mana dia nak hakiskan was-was tu? Dia kena dibantu dengan ilmu.
Dia kena bantunya ilmu. Contoh dia mandi wajib, ataupun ambil wuduk lah, dah ambil 3 kali dah. 3 kali ambil. Ilmu kata 3 kali ambil sah wuduk. Tak sepikir lah, tawakal Allah, hati tawakal ni besar pada Allah lah. 3 kali kamu basuh dah. Ragu atau tidak dah. Janji kita buat dah betul dah kan. Tangan dia betul dah kita buat ni. Basuh 3 kali. Kalau rasa ragu, basuh 3 kali. 3 kali tinggal je. Lantak lah dia apa pun. Tapi mestilah berilmu lah kan. Bila berilmu, kita dah confirm dah kita buat betul. Kalau nak buat 3 kali, Nabi kata buat 3 kali dah, tak payah buat lagi. Dah cukup dah tu, rata dah tu. Sama lah kita mandi wajib. Tak, mandi wajib bro, air masuklah. Bila jatuh atas kepala badan kita, niat lalu. Niat tu tak, kita pun rata semua. Air kat bahagian anggota wuduk ni kat sini. Kena ingat Sengkata tak apa sebab dia kadang-kadang dia meleleh masuk, tapi kalau kita nak yakin, kita ambil air masuk sikit-sikit. Tapi dia meleleh masuk ni. Bahagian pusat pun sama. Dia kalau air masuk tu meleleh juga dalam pusat. Tapi kalau nak yakin tu sikit. Tapi yang paling penting mandi junub ni tuan-tuan, punggung. Bila nak masuk air, basuh macam orang basuh berok tu. Kalau berdiri kita tak sampai air. Duduk macam kita basuh berok tu lah, air besar tu. Tu paling penting sangat mandi junub. Lepas tu sampai kaki. Okay. Mula first kali satu air niat, dah mesti niat sekali tu air. Kalau tak apa gosok ni, tinggal ni pilih kat sini dah. Ni sulit. Mesti air sini kena sulit. Jangan sambung lagi. Boleh ni pas sulit yang susah nak masuk air. Jangan masalah hadir kan ni sini tepi ni. Sini kena ada air ni. Sini. Ni kat cubi tinggal kan. Macam anggota wuduk je lah. Kata wuduk tu. Okay, sini. Ni kata wuduk lah kan. Jadi pasin sikit. Walaupun mungkin dah masuk air. Kalau kita terlupa pun kita boleh itulah. Tak apa. Tapi nak yakin biar kena macam ni. Macam wuduk kan. Ini kan. Pusat kita pusat air sikit tak apa. Sikit macam tu. Tapi paling penting duduk ni junub ni punggung kita basuh macam basuh berok, duduk begitu bercangkung. Lepas tu kaki semua jari-jari ni. Okay. Lepas tu kita pun sabuk daripada kepala hingga semua ni kan, tangan semua sampai kaki. Lepas tu bilas habis sabun kan. Bila habis sabun confirm lah air rata. Kita sabun satu badan, lepas tu sabun pun bilas habis sabun tak ada. Confirm dah rata badan kita, nak ragu apa lagi. Faham tak? Tu kaedah dia. Jangan sabun dulu baru niat. Sabun dulu barulah nak niat wujud, jangan. Masa sampai ke badan kita niat terus je. Cuma peti-peti telinga kita ni payah ni. Tak sampai Kalau tuan-tuan tak buat tak sampai ni. Beritahu isteri tuan-tuan. Ni di sini. Kan. Ni peti ni. Ni bahaya ni. Kalau tak korek macam ni tak masuk air bahaya. Confirm tak masuk air hidung ni boleh tahan sikit dia anggota wuduk anggota luar pusat sikit air punggung tu basuh macam tu. Sama gak tuan-tuan kena pesan ke isteri bila berwuduk kan isteri kan dia sabit ni panjang sabit dengar boleh sabit ni panjang jangan diselok sabit ni dia panggil tali rambut. Bila berwuduk tali rambut tu termasuk dalam muka dia. Saya tengok banyak perempuan bila ambil wuduk dia selok kan dia panjang kan. Dia selok telinga belakang Dia pun ambil wuduk. Tak sah wuduk dia. Ingat ke sisi Bila ambil wuduk tali rambut ni yang panjang tu kan. Biarkan. Sebab dia masuk dalam ada muka. Dia macam sekali. Itu disebutlah kitab-kitab. Okey, kemudiannya orang-orang yang terpedaya oleh dirinya terbagi kepada 4 golongan. Setiap golongan mempunyai beberapa bahagian lain. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah membahaskan perkara ini dengan panjang lebar, tetapi di sini hanya akan dijelaskan secara ringkas sahaja. Ada 4. Jadi saya tak baca 4 tu, kita sambunglah depan lah pula. 4 tu. Insya-Allah. Kita sambung lagi 4 yang mana Imam Ghazali kata yang boleh memperdayakan kita. Ada 4 perkara. Cuma yang penting Imam Ghazali kata untuk meleraikan kita rasa ragu, was-was dan sebagainya, mesti ada ilmu. Ilmu tak akan menjadi pendinding kepada rasa was-was. Kadang-kadang
ambil wuduk tadi kan, saya dah ambil wuduk kita dah pada wuduk tadi, maksudnya dah 3 kali kita dah tahu cara ambil wuduk kan. Tu yang penting sekali ilmu untuk mengambil wuduk. Lepas tu kita ambil dah 3 kali. Lepas 3 kali kan Nabi kata dah rata lah. Nabi kata tak biar kita fikir lagi waswah rata tak laga, tak payah, tinggal je. Macam bismillah baca semayang. Betul tak? Kita kalau rasa waswah, belajar baca Fatihah tu biar betul-betul. Bila dah kita yakin baca Fatihah, tak adalah bis sudah bis berapa kali bis tu kan. Jadi yang peliknya bila tak imam rakaat dia pun siap baca Fatihah. Masa tak kita baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu sudah macam tu. Jadi nak meleraikan sifat seperti itu tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Oh macam ni bacanya, oh macam ni bacanya, oh macam ni. Kita membaca Fatihah dengan ilmu. Jadi waswah tinggal je lah. Aku baca betul dah. Nak waswah apa lagi? Itu cara untuk kita leraikan sifat-sifat waswas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.